Sebelum enjin K20 keluar pada tahun 2001, Malaysia buat dulu dah enjin terbalik. Ni cerita lama sebelum enjin Campro lagi, dan enjin ni hasil R&D Petronas dengan tim Sauber F1. Enjin Petronas E01. Tahun 1998, Malaysia dah siap enjin 2.0 liter, 204 PS, torque padu dan boleh jadi 1.8 ke 2.2 liter. Siap masuk prototype Lotus Elise, Satria GTI, Wajah dan jadi F1 Marshal Car dekat Lintas Sepang. No rain, no storm, macam biasalah. Sampai situ je lah cerita dia. Sebab paling utama, kos tinggi, teknologi terlalu advance untuk masa tu. Proton masa tu pun tengah shock buat Campro. Dan kemungkinan untuk Proton buat enjin lagi memang jauh lah babe. Sebab sudah ada Tyco Geely jaga enjin mah. Apa mau pening bikin baru? Kopi saja mah. Ke sebab campur tangan politik, kuasa birokrasi, saingan perniagaan, ego kapitalis atau apa saja penyebabnya menjadi penghalang? Cuba komen sikit kok korang tahu. Kau bayang, enjin rare, power tapi duduk dalam museum je sebagai bukti benda ni benar wujud. Dan aku nak bagi tahu korang, kalau ada jumpa enjin ni kat mana-mana, bagi tahu kat aku nak sembuh V1 Iron Attack Degreaser. Sebab ini barang selamat untuk enjin dan cat, carbon fiber, CNC, semua boleh. Ke korang sendiri yang jumpa dan nak cuba sendiri? Boleh beli je kat link bawah ni